Okay, Pak Ni ingatkan korang. Korang tak nak ke hidup cergas, bertenaga, tak lesu, tak penat. Walaupun exercise 1 jam atas treadmill, buat kerja yang berjalan sana, berjalan sini, berdiri lama. Korang tak nak ke rahsia Pak Ni untuk terus cergas walaupun usia Pak Ni dah 63 tahun. Nampak tak? Okay, sebenarnya Pak Ni amalkan Vitex. Vitex tu sangat bagus guys. Vitex tu adalah minuman kesihatan dari SKV. Pak Ni diperkenalkan 5 tahun lalu. Okay, sebelum ini Pak Ni ada masalah tulang pinggul Pak Ni kan. Sebab yelah kerja Pak Ni berdiri lama lah kan. Jadi bila Pak Ni pergi umrah, masa tu ya Allah sakitnya, susah nak buat kerja umrah. Betul, kita perlukan tenaga dan kita tak perlukan sakit-sakit macam ni tau untuk kita buat kerja umrah. Jadi Pak Ni tak tahu macam mana nak baiki sakit pinggang, semua sakit kaki, sakit lutut semua ni kan. Jadi Pak Nil ditawarkan untuk jadi duta SKV. Jadi barang pertama yang Pak Nil consume ialah Vitex. Vitex ini adalah minuman botanical. Sangat bagus guys. Pak Nil ambil tu istiqomah setiap hari. Dan setahun lepas tu Pak Nil pergi umrah lagi. Ya Allah ya Tuhan guys. Pak Ni sampai 8 umrah Pak Ni boleh buat. Alhamdulillah jalan, buat sa'i, buat tawaf, duduk lama dalam masjid. Semua Pak Ni okey. Alhamdulillah ni tiap-tiap hari sekarang Pak Ni berlari. Sejak 5 tahun dulu Pak Ni berlari atas treadmill. Berpeluh-peluh tu yang kita nak. Kita nak sihat kan. Dan Pak Ni tak ada sakit pinggang, Pak Ni tak ada sakit belakang. Alhamdulillah. So guys, korang boleh dapatkan Vitex, minuman tenaga. Sangat bagus guys, sangat bagus. Beli untuk mak ayah. Mak ayah yang ada penyakit 3 serangkai tu boleh juga minum ni, InsyaAllah. Alhamdulillah Pak Ni pun tak ada penyakit. Sebab Pak Ni amalkan minum Vitex ini. Dan Pak Ni lebih bertenaga. Tenaga Pak Ni tak nampak macam usia Pak Ni lah. Usia Pak Ni 63. Bayangkan korang kalau start ambil Vitex ni, InsyaAllah guys, muda-muda dah ambil setiap hari non-stop kan. Korang tengoklah bila korang dah tua nanti, subhanallah, memang korang antara orang yang sihat. Pak Ni ambil 5 tahun lepas, start pada 5 tahun lepas. Korang boleh start awal, pada usia awal. Pak Ni baru tahu benda ni dalam 5 tahun lepas. Dan tak terlambat pun kalau nak beli untuk ayah, untuk mak kan. Mak ayah nak pergi umrah, mak ayah nak pergi haji, dapatkan cepat-cepat benda ni, okey?